Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk Titan 2M, Titan 2M menggunakan Mastercam. Okey, seperti mana yang korang sedia maklum, untuk Mastercam dia pecah kepada dua bahagian lah, iaitu CAD dan juga CAM. CAD yang apa yang dimasukkan adalah Computer Aided Design dan CAM adalah Computer Aided Manufacturing. Jadi untuk CAD kita akan design dahulu yang Titan 2M di dalam Mastercam ni lah. Okey, untuk yang part pertama ni kita akan pergi kepada CAD dahulu. Okey, sila pastikan kamu ada drawing berikut, iaitu Titan 2M dimension dia. Saya tak keluar. Refresh. Okey, ada seperti berikut lah. Dan Titan 2M setup sheet. Okey, untuk Titan 1M, Titan 2M ni disama dengan yang Titan lain lah, iaitu yang dia punya dimension adalah dalam inci ni. Nampak ditulis dimensions are in inches. Jadi sebelum apa-apa kamu buat kerja dalam Mastercam ni, sila pastikan kamu menggunakan unit yang betul. Okey, kalau macam saya ni di dalam unit kamu boleh tengok pada kamu punya viewport dekat kanan bawah dia tulis Okey, kalau kenalah ubah dia punya unit kepada unit yang betul, iaitu inches. Jadi cara nak tukar, pergi kepada file, configuration. Okey, untuk current ni minta tolong ubah kepada inci dan check mark. Okey, sila pastikan dekat kanan bawah ni dah tukar kepada inci. In itu dia. Okey. Okey, patah kepada drawing. Apa yang kita nak lukis adalah bentuk seperti inilah. Okey. Okey, yang pertama dia ada 3 part, iaitu dia pergi kepada blok biasa. Lepas tu dia ada tebuk lubang dan kemudian dia ada buat poket parit macam ni lah. Okey, yang pertama kita buat dia punya ni dulu. Seperti mana yang kamu lihat sekarang ni adalah pandangan daripada atas. Okey, dia adalah top punya view. Jadi sila pastikan untuk kerja dalam Mastercam, dia kerja pada bahagian top. Nampak dia tulis top kat sini atau top kat sini. Ataupun kalau kamu tak pasti dia top ataupun tidak, right click dan klik top. Ini akan pergi pada top lah. Contohnya lah kalau kamu pusing mengarut macam ni, tak tahulah. Right click, top. Okey. Okey, seterusnya kita buat satu kotak bersaiz seperti berikutlah. Rectangle yang bersaiz length 5 inci, lebar 1.95. Okey, rectangle dulu. Okey, jadi pergi kepada wireframe, pergi kepada rectangle, snap pada center sini, nampak? Dia akan keluar warna hijau macam ni lah. Klik. Untuk masukkan dia punya dimension, manakala kita ada dimension, kita boleh tekan dekat sini ataupun boleh tekan W, dia pergi pada width lah, W. Okey. Width dia sebanyak 5 inci. Tab. Untuk height dia kita nak ke bawah paksi kosong ni. Jadi dia akan jadi negatif 1.95. Jadi untuk height negatif 1.95. Okey. Nampak yang biru ni? Okey, dah puas hati, check mark. Okey. Fit besar sikit. Okey, sekarang ni kita nak buat dia punya keyboard pula. Kita nak naikkan. Okey, untuk kerja ni dia sama ada kamu nak buat keyboard terus pun boleh, kamu nak chamfer dengan fillet pun terus pun boleh. Bergantung kepada kamu lah. Kalau macam saya ni, saya nak buat macam ni lah dulu. Saya nak buat dia punya kotak, saya nak buat dia punya keyboard dulu. Okey, untuk bangunkan dia punya 3D, pergi kepada solid, pergi kepada extrude. Dia ada keluar wireframe chaining ni. Sila pilih wireframe yang kamu buat tu tadilah. Pastikan dia pilih ke semua automatic chain dan check mark. Okey. Okey, saya dah check dulu dia punya tinggi adalah 0.75. Sini nampak 0.75 sini. Saya tak boleh nak highlight ni. Jadi untuk distance 0.75. Okey, sila pastikan objek kamu dia berada di bawah paksi Z. Z ke atas, dia akan turun ke bawah.
Sebab tool bit kita akan start kat sini nanti. Kalau kamu punya objek kat atas, tool bit dia akan berlanggar terus lah dengan kamu punya block ni. Ataupun senang cerita dia punya solid ni. Okay, solid stock ni. Jadi kalau kamu punya macam ni kat atas, minta tolong tekan reverse on, dia akan pergi kepada bawah lah. Okay, once dah puas hati, check mark okay. Okay, seterusnya saya nak buat dia punya chamfer dulu. Kalau ikutkan chamfer ni, kita tak nampak lah saiz dekat sini. Kita tak nampak saiz dia dekat sini. Kita tak nampak saiz dekat sini. Kita nampak saiz dekat sini iaitu 0.25 daripada datum ni. Datum ni 0.25, 0.25. Jadi boleh pergi kepada, masih lagi kat solid, one distance chamfer. Okey, jadi sisi mana kita nak buat? Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, and selection. Dan distance dia tadi saya cakap 0.25. Tap okey. Kalau dah puas hati, check mark okey. Kalau tak puas hati, jangan tukar lagi check mark okey. Pastikan dia berubah macam ni. Kalau kamu contohlah 0.0, saya ubahlah 0.5. Jadi besar macam ni. Tak nak lah. Pastikan 0.25, tekan tab dahulu. Barulah dia akan bentukkan dia punya bentuk ni. Check mark okey. Okey, selepas check mark okey, kita ada bahagian dia ada tulis sini. Bahagian fillet dia, okey, bahagian fillet dia R0.125. Okey, kalau kita tengok sekarang ni dia ada bahagian fillet juga, iaitu kita dah buat dia punya chamfer tadi. Kita ada fillet juga, iaitu sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak radius dia 0.125. Jadi kita patah balik pada master cam. Kita pergi pada fillet lah. Fillet. Pilih ke semua side, 8 side tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. And selection. Dan sebanyak 0.125. Jadi distance ni adalah 0.125. Tap. Tengok dulu ngam ke tak ngam ke semua. Check mark okey kalau ngam. Okey, jadi kita block ni kita dah ada lah. Okey, untuk yang drawing yang pertama dah selesai. Okey, kita pergi kepada drawing yang kedua. Itu nak buat dia punya lubang pula. Lubang untuk thread ni lah. Okey, kita ada dia punya dimension, lokasi dia, iaitu bagi yang ni contoh je lah. Yang ni dia ada 2.125 dan 0.35. Ni macam saya cakap, untuk bawah paksi kosong sini, paksi Y ni, datum dia adalah kosong lah. Bawah datum dia adalah kosong. Kosong. Bawah datum adalah nilai negatif. Jadi yang semua nilai kat sini adalah negatif. Sini positif. Tengok sini. Top. Belah sini adalah positif, belah sini adalah negatif. Okey, jadi kita buat punya lubang dulu. Kita ada 6 lubang dan bersekali dengan chamfer yang berdiameter 0.275. Okey, lubang juga yang ni adalah 0.375 minimum thread. Minimum thread Jadi untuk yang ni kita akan panjangkan dia punya thread kepada 0.4. Dan dia punya drill hole adalah sebanyak 0.5. Okey. Untuk dia punya size, yang ini pula boleh refer kepada dia punya setup sheet ni. Kalau ikutkan dia ada tulis ni 1/4 ni. Tapi tak apa, nanti dulu. Yang ni ada tulis ni. Solid kabat drill ada tulis 0.2283. Jadi drill dia, size diameter dia adalah 0.2283. Jadi kita buat satu persatu, iaitu kita pergi kepada solid juga. Hole. Okey, kita masukkan diameter dulu. Diameter tadi 0.2283. Ni 0.2283. Untuk distance, macam saya cakap tadi, dia punya thread minimum 0.375. Tapi kita buat thread 0.4 dan dia punya lubang sebanyak 0.5. Jadi dekat distance dekat sini kita masukkan nilai 0.5. Okey. Scroll down ke bawah. Kita masukkan chamfer juga, iaitu chamfer sebanyak
negatif pula. Chamfer diameter 0.275. Jadi dia punya diameter 0.275. Okey, lepas tu barulah kita set dia punya lokasi koordinat bagi 6 lubang tu lah. Iaitu kita pergi pada bahagian position dan tekan add auto cursor position. Check mark pula. Okey, tekan add auto cursor. Dia ada masuk ni, select the top of each whole location. Press enter when done. Okey, kita ada yang koordinat yang pertama ni iaitu 2.125 negatif 0.35. Jadi kita masukkanlah type 2.125, negatif 0.35. Pastikan ada keluar tambah kat sini. Masukkan seterusnya 2.875, negatif 0.35. Maaf saya tak hafal dia punya ni. Saya tengok drawing je. 2. Yang seterusnya sini ni mana ni 2 dengan negatif 0.975. Jadi 2, negatif 0.975. Sebelah dia pula 3, negatif 0.975. Bawah pula sama saja yang ni 2.125 dengan negatif 1.6. 2.125, negatif 1.6. 2.875, negatif 1.6. Dah betul dia punya lokasi. Enter sekali lagi, dia akan buat lubang dia lah. Okey, dah puas hati, check mark okey. Seterusnya kita nak buat nombor 2 dah selesai. Kita pergi kepada drawing yang ketiga pula. Kita nak buat dia punya pocket dekat sini. Okey, kita ada dia punya dimension 0.5 hingga 1.5, 3.5 hingga 4.5, 1.95 dekat bawah ni. Okey, jadi kerja pada top juga. Kita buat rectangle dekat sini, kita buat rectangle sini dan kita extrude cut body lah. Kita nak buang dia punya material sini. Okey, jadi pergi pada wireframe, rectangle. Okey, select our position for the first corner. Sinilah. Okey, kita ada yang sini iaitu sebanyak 0.5, negatif 1.95. Kita nak negatif lah. Sini kita nak stop kat sini. Jadi kat sini dia akan pergi negatif pula 0.5, kosong lah. Sebab sini kosong sini nampak. Kosong. Jadi kosong. Dia akan snap pada atas tu lah. Dan seterusnya kita nak berhenti sini. Sebab dapat ni pergi ke bawah macam ni. Okey, jadi 1.5, negatif 1.95. Okey. Dah ada sebelah. Buat sebelah satu lagi. Tekan OK and create new operation. Sama saja. 3.5, enter. 4.5, negatif 1.95. Enter. Puas hati, check mark OK. Barulah kita boleh extrude ke bawah. Pergi kepada solid, pergi kepada extrude, chain yang inilah 1 dan 2. Puas hati, dah pilih yang garisan chain yang betul. Okey, dan kita nak buang sebanyak, nampak ni, daripada atas sampai ke bawah sebanyak 0.4 sahaja. Jadi untuk distance letak dalam 0.4. Okey, dia buat body kat dalam ni. Kita nak buang, jadi kita tekan tick pada cut body. Jadi dia ada lubang macam ni lah. Dah puas hati, baru check mark okey. Okey, seterusnya dia ada beritahu juga dekat sini. Dia ada adalah ni typical. Ni juga ni dululah. Nombor 24 dulu. Okey, nombor 24 kita ada dia punya fillet juga. Untuk setiap bucu ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, sebanyak radius 0.02. Jadi pergi kepada solid punya menu, constant fillet. Pilihlah side yang ini, ini, dan ini. Confirm and selection. Dan sebanyak distance dia 0.02.
tap dulu. Tengok dulu macam mana. Okey, ngam. Check mark. Okey. Seterusnya dia ada typical 0.01 chamfer bagi setiap bucu ni. Bucu side sinilah. Sini. Sini. Dan juga sini. Sini dia tak ada buat apa-apa ni. Tapi kalau ikutkan dia ada tulis kat sini. Unless otherwise specified, remove all burst and break edges 0.02 max. Ataupun cakap fillet radius shall not exceed 0.02. Tapi tak apa, kita buat yang atas ni saja. Itu kita letak dalam 0.01 chamfer. Okey, jadi one distance chamfer. Kita nak pilih side yang ini. Inilah. Ni dan ini. Okey, jadi hold shift, klik. Hold shift, klik. Hold shift dan klik. Pastikan ketiga-tiga macam ni dipilih change macam ni. Boleh je nak pilih satu-satu ni. Kejap saya pilih satu-satu. Contohnya saya nak pilih satu-satu. Boleh satu-satu. 1, 2. Tapi ada risiko kamu tak terpilih yang bahagian ni. Terutamanya yang bahagian yang kecil ni. Lepas tu cakap hold shift. Dia akan pilih ke semualah termasuk yang ni. Dia akan change. Hold shift. Hold shift. And selection. Dan 0.01. 0.01. Check mark. Okey. Dah puas hati. Selesai. Kita asingkan dia punya objek dan juga dia punya wireframe. Sebab kalau ikutkan dia ada satu level saja. Kita nak asingkan supaya tak berserabut. Jadi pilih select all wireframe entities. Okey, dia akan pilih ke semualah. Termasuklah yang bulatan punya center tadi. Right click. Change level. Ubah nombor 2. Nama dia adalah wireframe. Saya nak tutup terus. Forceability ni saya nak tutup terus off. Dan check mark OK. Okay, jadi dia ada satu entities bagi yang nombor 1. Dan 18 entities untuk wireframe. Yang satu ni lah solid ni. Solid object ni. OK. OK, seterusnya kita masuk kepada bahagian cam pula. Ni senang sikit yang bahagian CAD ni. Sebab memang mudah saja. OK, kita pergi kepada bahagian cam. Okey, untuk cam kita setkan dulu, kita buatkan dulu dia punya bounding box. Okey, untuk bounding box macam seperti mana korang sedia maklum, objek kamu ni final product mestilah berada di dalam bounding box. Ataupun senang cerita kita nak buat dia punya solid lah, stock. Okey. Okey, untuk buat dia punya bounding box sebagai kita setkan di baju kita nak setkan bounding box dia sebagai stock ni. Jadi kita buat bounding box dia, pergi pada wireframe dan tekan, pastikan angle macam ni lah, senang. Okey, ataupun kamu tekan top macam ni pun boleh, tak ada masalah. Pergi kepada wireframe dan tekan bounding box. Okey, boleh angkat macam ni. Sila pastikan Y dia 1.95, Z dia 0.75. Jangan terbalik. Kalau terbalik, minta tolong pangkah, tekan top, masuk balik bounding box. Okey, pastikan origin tekan pada center dia, center atas. Okey, untuk size, X ni sebenarnya dia dah ada maklum dalam dia punya product sheet, iaitu sebanyak 5.1 ni, dekat size ni. Jadi, untuk X, kita letak dalam 5.1. Untuk Y, kita letak 2. Untuk Z, kita tarik dulu ke bawah supaya dia boleh clamp dia punya stok dia. Sebab kita nak potong sampai ke bawah sini. Jadi kena pastikan material kamu, stok kamu lebih daripada final product. Jadi sini kita letak dalam 0.98 dulu. Okey, dan atas kita kan kena naik juga. Sebab kalau kamu tengok ni, dia surface final product kamu, dia betul-betul ngam pada stok ni. Jadi kamu tak boleh knock facing sebenarnya sini. Dia tak bersih lah nanti. Jadi kita naikkan juga, tekan kat sini. Tekan anak panah naik ke atas, kita naik sebanyak 0.02 inci. Enter dan enter. Pastikan dekat bahagian atas ni dia ada ruang kelegaan sebanyak 0.02 lah. Kita akan buang menggunakan teknik facing nanti. Okey, selepas itu scroll down ke bawah, pastikan tick pada solid dan check mark OK.
Pastikan dia ada keluar benda macam ni lah. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian level 1 sekarang ni, dia dah bagi tambah dia punya entity sebanyak 14. Tapi kamu tambah dia punya ni je satu. Apa yang lagi 14? Apa lagi yang 13? 13. Apa lagi yang 12? 12 ni adalah yang wireframe ni. Jadi kita pindah juga wireframe ni kepada level yang betul lah. Okey, select all wireframe. Right click. Change level. Okey, pastikan nombor 2. Check mark. Okey. Okey, jadi dia ada dua entities, iaitu kamu punya produk dan juga kamu punya bounding box lah. Untuk bounding box ni kita ubah juga kepada satu level yang lain. Pilih bounding box ni. Saya skip dulu. Pilih. Right click. Change level. Type nombor baru, nombor 3, iaitu nama dia adalah stock solid. Dan check mark. Okey. Okey, ni saya tutup lah. Ni kalau hidup. Okey. Okey, selepas selesai yang bahagian ini, kita pergi kepada bahagian cam, iaitu kita nak setkan dia punya mesin dulu. Okey, mengikut objek yang kita ada sekarang ni, dia lebih sesuai menggunakan milling punya mesin lah. Okey. Sebab kalau milling, kamu punya tool saja yang akan berputar. Ni bentuk kotak ni nak putar macam mananya. Okey. Kalau lead lah, memang tak boleh pakai lead ni, kita akan guna pakai mill. Jadi kita pergi kepada mesin ni kat atas ni, mesin menu, set mill dan tekan default dulu. Okey. Jadi pastikan kat bahagian toolpath dekat belah kiri ni dia ada keluar benda lah ni. Okey. Okey, saya nak maklum juga satu benda. Kalau sekiranya kalau kamu tertutup benda-benda kat tepi ni, tak ada toolpath. Okey, macam mana nak view balik? Tekan pada view. Tekan toolpath ini. Dia akan hidup balik lah. Sama juga yang solid ni. Okey, saya nak toolpath. Mana toolpath dia tak keluar ni? Hidupkan balik. Okey. Okey. Dah ada macam ni. Okey, sekarang ni kita hanya setkan dia punya bounding box sebagai solid saja. Kita belum lagi set dia punya stock apa semua. Jadi kita kena setkan satu stock mengikut bounding box ni lah. Stock ni senang cerita material yang kamu nak potong tu. Okey, material kamu dah potong siap-siap bentuk keyboard ke apa benda ke, tu ada panggil stock lah. Okey, jadi stock kita setkan bounding box ni sebagai stock. Jadi cara dia pergi kepada toolpath punya menu. Pergi kepada stock model kat sini. Okey, untuk nama yang pertama ni kita tukar kepada stock lah. Stock. Initial stock shape, kita ambil model dan pilihlah objek mana. Ini. Okey, dia beritahu kat sini triple click to select the solid body. Sila pastikan stock solid visibility dia on dan triple click 1 2 3. Pastikan dia pilih ke semua bounding box kamu tu lah dan tekan end selection. Dah selesai apa semua, ni tak ada apa sangat. Check mark okey. Sebab ni masih awal lagi, dia tak ada apa-apa nak kacau kat sini. Okey, check mark okey. Jadi kita ada satu stok lah. Kalau kamu tutup dia punya stok solid ni pun, ni ada yang kelabu ni lah, iaitu dia punya stok. Tapi ni untuk ni kita kasih buka dulu yang stok solid. Okey, pergi pada toolpath. Okey, sekarang ni kita nak bersihkan pada permukaan atas tadi yang saya cakap tadi. Sebab atas ni kita tak tahu besi yang kamu potong awal-awal bentuk keyboard ni macam mana rupa dia. Atas dia flat ke, atas dia okey ke tak. Jadi tak tahu dia kasar ke. Tapi untuk yang objek final product kamu, atas dia finishing dia licin lah. Jadi kita akan licinkan dulu pada bahagian atas ni dengan membuang sebanyak yang kita naikkan tadi lah, iaitu sebanyak 0.02. Jadi untuk potong, kita pergi kepada tool manager dulu. Okey, kita masukkan dia punya tool, jenis tool. Okey. Untuk jenis tool, refer kepada setup sheet. Kita ada 5 tool kat sini. Okey. Kita ada 3 inci face mill, half inci flat mill, 3/8 chamfer mill, 0.2283 solid carbide drill, dan yang terakhir suku roll tab. Okey, suku ni 0.25 lah. Suku
0.15, 0.25 apa? Suku 0.25. 0.25. Maafkan saya. Okey, jadi sila pilih select a different tool library, sila cari file yang kamu telah download dalam tool library ya. Kamu yang file tool library yang kamu download daripada CDOS. Yang tu yang ni lah, yang saya punya 2031 Mastercam Building Blocks, nama yang sama saja. Okey. Pergi masuk kepada tool kat sini, jangan tekan assembly, jangan tekan holder sebab memang tak ada benda. Okey, pergi pada tool, sila cari tool yang saya cakap tadi lah. Yang pertama, 3 inci face mill. 3 inci face mill. Yang kedua, half inci end mill ataupun flat mill. Hole control, flat end mill. Nampak ni 0.5 flat end mill. Yang ketiga, 3/8 chamfer mill. Okey, chamfer mill 3/8 yang ni lah 0.375 ni chamfer mill. Hole control Okey, seterusnya solid carbide drill 0.2283. Drill 0.2283 dan yang terakhir suku roll tab iaitu 0.25 right hand tab. Nampak ni Jadi item yang terpilih adalah number yang terpilih adalah 1, 2, 9, 12 dan 14. Tekan saja copy selected library tools to machine group. Dia akan pergi ke atas dan check mark OK. Okey, untuk yang pertama macam saya kata tadi, kita nak facing dia punya atas ni. Jadi kita pergi kepada face dan kita pilih bahagian atas ni lah kita nak buang. Bahagian atas ni kita nak buang. Saya tutup yang loop ni. Saya nak pilih surface saja. Ni nampak face. Saya nak pilih atas ni saja. Saya tick yang ni sajalah hidup. Tekan yang atas. Check mark OK. Okey, untuk tool macam saya cakap tadi, kita ada face mill. Yang ni lah untuk facing lah. Okey, ambil yang ni, nombor ni. Untuk face mill. Okey, untuk feed rate kita letak dalam 25 inci per minit. FPT dia akan auto follow. Plunge rate ni kita letak 100. 100 ni plunge rate senang cerita bit kamu bergerak memotong, bukan memotong, bit kamu bergerak sekiranya tiada material untuk dipotong. Okey, spindle speed 4000. Okey, feed rate 25, plunge rate 100, spindle speed 4000 dan tick rapid retract. Untuk yang spindle speed ni untuk yang beginner adalah daripada 1000 hingga ke 4000 lah. Jadi kita letak yang paling maksimum 4000. Untuk cut parameters. Okey, memandangkan kamu punya lebar tadi. Okey, kita setkan sebanyak 2 inci. Tetapi kamu punya face mill ni size dia 3 inci. Jadi kita boleh guna pakai one pass saja sebab objek kamu ataupun stok kamu lebih kecil daripada bit. Okey. Okey, memandangkan ni kita adalah finishing terus. Jadi untuk kita tak ditinggalkanlah apa-apa stok. Okey, jadi kosong saja. Along overlap ni kita akan setkan supaya dia bit tu dia akan potong awal sebelum gerak sikit. Okey, dia akan potong awal sebelum dia masuk kepada kamu punya stok sinilah. Jadi kita akan set sini dalam 120. Dan approach distance kita letak kosong saja sebab kita dah set dekat long overlap ni. Exit distance pun kita letak kosong. Jadi dia akan 10% bit kamu akan turun kat sini, 10% dia akan potong dekat sini. Sebab apa? Kalau kamu berhenti pada contohlah kamu letak 100, bit tu dia akan berhenti dekat sini nanti, center of bit. Jadi ada bahagian yang tak cantik lah dia potong. Jadi kita nak potong habis, senang cerita. Okey, untuk rough angle tak ada. Linking parameters pula. Okey, yang pertama kalau kamu tengok sekarang ni, yang saya punya lah, yang kamu punya saya tak tahu. Dia punya paksi dia daripada tepi ni. Okey, untuk kerja ni sila pastikan plane dia daripada atas. Untuk macam mana nak ubah dia punya plane, boleh pergi kepada plane kat sini. Pastikan working coordinate system top. Working coordinate system top. Tool plane top. Construction plane pun top. Jadi di sini dah top. Copy to plane. Copy to construction plane. Okey.
Tekan linking parameters, dia akan ubah lah mengikut yang betul punya. Pastikan yang kamu punya rupa dia macam ni. Okey. Sekarang ni kita hidupkan dia punya clearance. Okey. Untuk level kamu ni memandangkan kita dah ada dia punya titik datum tadi. Dan kita ada setiap jarak daripada titik datum. Jadi kita ubah dia punya ni lah dia punya kriteria kat sini kepada absolute. Absolute ni maksudnya dia akan kira daripada titik datum. Okey. Okey. Untuk di track biar saja, fit plane biar saja, top of stock nanti dulu, depth kosong. Okey, depth ni dia mengikut yang origin daripada yang produk kamu lah. Top of stock tadi masih ingat lagi yang kita naikkan berapa tadi? Kita naikkan sebanyak 0.02. Pastikan. Okey, nampak yang bawah ni kamu punya produk. Ataupun saya nampak sikit. Okey, nampak dia punya produk. Yang atas ni kamu punya stok tadi kamu naikkan sebanyak 0.2. Jadi macam ni lah. Okey. Untuk plane tadi kita dah settle. Untuk coolant kita hidupkan on. Dan check mark okey. Ada keluar dia punya garisan toolpath dia. Okey. Macam mana nak check betul ke tak korang buat? Boleh tekan backplot dekat sini. Yang ni saya nak ubah dia punya step. Interpolate. Saya nak ubah kepada 0.2 supaya saya nak gerak dia step by step. Sebanyak 0.2 ni lah. Okey, jadi boleh tekan butang play kat sini. Oh, saya tak nak tengok macam ni. Saya tengok front. Okey, sebab kita nak tengok sama ada betul tak dipotong kat sini. Sebanyak 0.2 tadi. Okay, masuk ke depan sikit. Okey, nampak. Nampak dia potong. Oh, kejap. Front. Okey, nampak Ni saya tekan S. Okey, nampak dia potong sebanyak 0.2 sajalah. B, 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 B untuk patah balik. S untuk forward. Okey, selesai satu perkara. Okay, kita dah selesai facing. Jadi kita akan pergi step seterusnya. Untuk pergi step seterusnya ni kita kena buat satu lagi stok. Bukan stok lah, ialah stok model. Iaitu selepas kita face kat atas. Jadi kita pastikan pergi pada stok model. Dan nama ni ubah kepada after face. After face model, klik stop model, kita ambil saja stok. Okey. Source operation adalah selepas facing lah. Dan source operation klik pada facing dan check mark okey. Dia akan hasilkan stok yang baru selepas kita face ke atas. Okey, jadi kita nak buat seterusnya, kita nak buat parit ni ataupun kita nak pocket dan juga kita nak potong yang lebihan kat tepi-tepi ni lah. Okey, jadi yang ni kita akan pakai OptiRough. Okey, OptiRough. Okey, untuk machining geometry ni kita nak pilih kamu punya objek ni. Okey, untuk pilih kamu punya objek ni boleh tekan select entities dan sila pastikan kamu pilih yang objek kamu yang dalam ni. Okey. Untuk pilihnya dia ada tulis kat sini iaitu triple click to select the solid body. 1 2 3. Pastikan yang pilih adalah yang dalam sahaja, bukannya kamu punya stok apa semua itulah. Dan tekan end selection. Okey. Selesai, pergi kepada toolpath control. Okey, untuk boundary chain sekejap. Saya hidupkan level kejap. Okey, stock solid ni kena hidup dulu lah sebab kita nak set dia punya boundary. Untuk boundary chain boleh tekan dia punya containment boundaries ni, sila klik bucu yang ni lah. Oh, bukan sini, silap-silap. Yang level ni tak payah, tutup. Yang toolpath ni kejap. Okey, sila pastikan kamu pilih yang garisan bawah final product kamu lah, yang ada melengkung-lengkung tu. Okey, pilih dan check mark okey. Okey, kita nak pastikan dia daripada outside dan kita nak outside juga. Dan kita pastikan jarak kamu punya bit tu sebanyak 1 inci lah supaya dia tak kena dia punya jarak dia lah, supaya dia tak memotong. Kita nak set, kita dah setkan dia punya containment boundaries. Stay inside tak payah. Stay inside. Stay from outside. Stay inside from outside.
Okey, yang ni kita set dulu. Tak apa, kita kalau salah kita boleh ubah balik ke sini. Okey, ini kita pergi pada state inside. Okey, untuk tool, pilih tool yang nombor 2 lah, iaitu flat and mill half ni. 0.5 flat and mill. Okey, klik dan pastikan nama dia berubah sini. Dan kita masukkan dia punya feed rate sebanyak 25 inci per second, per minit. Plunge rate dia 100%. Speed, spindle speed 4000 dan tick rapid retract. Okey, untuk stok perlu ke? Okey, untuk stok menggunakan kita ada stok yang terakhir daripada yang nombor 3 tadi. Nampak nombor 3 stok model ni. Boleh tekan saja rest material. Untuk previous operation kita pilih one other operation, kita pilih stop model kat sini. Okey, untuk cut parameters pula. Untuk yang pertama distance kita letak dalam 10, kita kasih rapat. Untuk step down ni kita naik dalam 152. Untuk step up pun kita letak dalam 10. Untuk tool path radius kita letak dalam, sekejap, saya nak dapat confirm yang ni. Okey, tool path radius letak dalam 15%. Okey, distance step over 10%, step down 152, step up tick 10%, minimum tool path radius 15%. Okey, untuk steep and shallow pastikan tick kedua-dua. Okey, kalau macam saya ni dia dah mengarut, dia keluar kat tepi. Ini maksudnya dia punya plane dah salah. Okey, jadi kita pergi kepada plane. Pastikan dia punya plane ni semua top. Jadi saya patah balik kepada steep and shallow ni, dah betul lah dia punya macam ni. Okey, untuk maximum minimum depth ni, tick adjust for stock to lift, tick juga adjust for stock to lift bagi maximum depth. Dan yang ni maximum depth dia adalah negative 0.75 dulu. Okey, untuk linking parameters tak payah ubah ni je, clearance plane ni kepada 1 inci. Anti motion tak perlu ubah apa-apa sebab kita tak ada ni rotation, bukan rotation, kita tak ada pocket lubang apa, dia hanya parit macam ni saja. Okey, hidupkan coolant. Kita check dulu macam mana dia punya pergerakan. Ya, tengah pusing. Okey, jap. Okey, saya toggle off display bagi stok ni. Okey, jadi macam ni lah dia punya pergerakan. Sepatutnya dia memang akan potong pada bahagian luar dan juga bahagian parit sini lah. Okey, jadi saya pergi kepada backplot dulu. Saya nak tengok dia punya pergerakan. Oh, okey, kejap, saya tak pilih ke? Pilih nombor 4, backplot SSS. Ataupun saya tekan ni tu lah. Okey, dia buat lubang terus. Okey, kalau ikutkan dia kena kontur juga. Sini dia tak ada buat apa-apa lagi ni. Jadi kita selesaikan yang bahagian dalam dan juga bahagian luar ni lah untuk kontur ni nanti. Okey, dia dah potong sini lah. Cuma dia roughing saja sini. Okey, seterusnya kita nak clearkan yang bahagian luar dulu. Untuk bahagian luar ni kita pergi kepada contour sini. Okey, contour. Sekejap, saya nak pangkah dulu kejap. Dia kacau, ni serabut banyak dia punya toolpath ni. Saya toggle off dulu. Okey, contour. Okey, macam mana nak tarik ni benda lah ni. Keluar sini pula. Kacau. Okey, saya nak pilih yang kat luar ni dulu lah. Garisan kat luar ni dulu. Nak contour bahagian luar ni, surface ini. Okey, saya pilih chain yang inilah dan check mark. Okey. Okey, tool masih tool yang sama, admin. Separuh admin, 0.5 admin. Feed rate 25 masih sama, rapid retract, plunge rate 100, spindle speed 4000. Okey, untuk cut parameters, okey, yang ni kita akan pakai wear. Okey, saya punya plane pun masalah lagi ni.
Nampak plane dia mengarut. Saya ubah di plane dulu. Top and top. Jadi kat parameters macam ni lah. Okey, kita nak potong di bahagian tepi sini. Okey, untuk depth kita tak ada masalah. Yang compensation direction ni nanti dulu kita tengok dulu macam mana. Okey, kita nak ni dia punya sebagai finishing, jadi tak adalah kita leave dia punya stock. Kosong saja. Ni biar saja. Okey, where yang compensation direction ni nanti dulu. Lead in, lead out. Okey, antik yang enter exit at midpoint include counter ni. Kalau tak dia akan start masuk kat sini lah. Saya nak dia masuk daripada tepi sini. Okey. Untuk yang ini biar saja dulu. Okey, untuk linking parameters kita setkan dulu dia punya clearance. Okey, untuk yang kamu punya ni kita set sebagai absolute dulu semua. Sebab kita ada dia punya datum dan jarak daripada start datum tu lah. Okey, untuk depth. Untuk depth sila pilih yang bahagian bawah sekali ni lah dia punya depth. Okey, untuk depth iaitu negative 0.75. Ya, 75. Untuk top of stock kosong lah. Sebab kita dah potong facing tadi. Okey, tak ada apa lagi. Okey. Coolant hidup. Check mark. Okey. Okey, kalau kamu tengok sekarang ni dipotong belah dalam ni. Maksudnya saya punya compensation direction tadi salah lah. Jadi saya balah patah balik kepada parameters. Lambat. Parameters. Mana lambat sangat ni. Aduh. Saya tak masuk. Okey, baru masuk. Lambat betul. Cut parameters. Saya setkan sebagai right pula. Tengok balik. Pastikan dipotong daripada luar. Okey, dah potong dari luar. Double check backplot. Run. Pastikan dia menyentuh kat luar sajalah. Kalau kamu buat macam tadi, dia potong belah dalam. Kalau belah dalam memang rosak lah kamu punya ni. Okey, ni dah selesai. Okey, saya toggle off display. Okey, toggle off display. Toggle off display. Pasal dia tak toggle off. Toggle off. Okey, sekarang ni kita nak kasih smooth dia punya dalam ni pula. Atas ni. Tadi kita buat bahagian luar. Bahagian yang dinding wall ni pula. Okey, yang ni kita pergi yang sama juga, contour. Nak senang macam ni lah. Okey, saya pangkah dulu. Kita Ctrl C dulu. Kita copy, Ctrl V saja. Apa yang perlu ubah dia punya chain sahaja dulu. Okey, yang pertama kita rechain. Rechain all. Okey, yang pertama dia punya ni lah. Dinding yang ni. Dinding yang pertama. Sini dinding yang ni. Untuk pilih garisan, boleh pilih yang ni, edges sahaja. Dan scroll in ke dalam. Untuk pilih garisan ni, kita nak pilih garisan yang ni. Okey, yang pertama saya pilih yang ni. Sila pastikan anak panah merah dia masuk ke dalam. Kalau contohnya lah kamu pilih macam ni, yang anak panah dia mengarut macam ni, minta tolong unselect balik. Zoom in rapat sikit, pilih dekat ujung-ujung sini. Barulah anak panah dia hijau merah dia ke dalam lah. Okey, anak merah ke dalam, kita boleh tekan next terus untuk dia punya sambungan. Next. Dan juga yang terakhir next juga. Okey. Kita dah pilih satu chain. Sebenarnya kita ada 4 dinding ni. 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk buat chain yang seterusnya, tekan kat sini. End chain dan dia akan buat chain yang baru lah. Okey, madangkan bit dia bergerak dari sini ke atas sini. Kita nak bit dia bergerak sini pula. Okey, jadi ni saya pusing. Oi, lingkup. Macam ni. Okey. Sebelah sini pula. Zoom in sikit. Masuk ke dalam. Next. Okey. Okey. 2 lah dah ada. Ada lagi 2 lagi. End chain. Pilih pula yang seterusnya. 1. Next. Dan next. Tukar angle. End chain.
Next. Oh, dia tak terbalik. Saya nak reverse. Boleh tekan reverse juga lah sebenarnya. Next dan next. Okey, jadi dah 4 garisan dah pilih. Check mark okey. Check mark okey. Masuk balik parameters. Kita nak double check semua benda. Yang tengah kira ni sekarang ni. Lambat sikit. Okay, tak apa. Kita masuk parameters dulu. Okay, ni saya stay dulu yang right. Saya nak tengok dulu macam mana rupa dia macam mana. Okay, apa yang berubah dia punya ni lah. Yang pertama tadi dia punya depth ni. Okay, sebab depth dia dah kita dah ubah kepada sini dah. Jadi kita patah balik kepada linking parameters. Untuk depth, saya dah check dulu pada drawing. Depth dia 0.4 ni, nampak 0.4. Jadi kat sini depth dia negatif 0.4. Okay, top stock dekat atas, betul. Retract biar saja, tu nak betul. Kat parameters ni dah betul. Tengok dulu nanti. Check mark, okay dulu. Tak keluar. Memang tak keluar, saya toggle off display. Okey, nampak sekarang ni dah potong belah dalam ni. Saya tak nak lah dia potong belah dalam. Jadi saya ubah balik dia punya. Kat parameters ni saya ubah kepada left. Check mark, okey. Jadi dia potong belah sini lah. Baru betul. Okey. Back plot. Tengok sikit gerak macam mana. Okey, okey. Ngam. Naik. Oh, ni naik juga, naik tu jadi makan masa sebenarnya. Tak apalah. Buat dia retract tadi. Okey. Okey dan okey. Check mark, okey. Okey, kita dah selesai bahagian parit. Dah selesai bahagian kontur kat tepi ni pun kita dah finishing semua. Yang parit tadi kita finishing sekali yang tadi Maksudnya yang dia punya pocket ni kita dah finishing sekali. Jadi seterusnya kita nak buat dia punya chamfer kat atas ni. Okey, chamfer ni lah. Okey. Untuk chamfer boleh pergi kepada kontur juga. Yang ni nanti dulu saya toggle off display. Okey, untuk chamfer boleh pergi kepada kontur juga. Okey, untuk pilih dia punya ni, kena pilih yang bahagian atas sini. Nampak Hold shift, select. Seterusnya, hold shift, select juga. Hold shift, select sekali. Bahagian atas ni, bukan bahagian bawah ni, atas. Okey, check mark, okey. Tengah sikit. Tool kita akan pakai chamfer lah. Okey, untuk chamfer ni sila ubah tu nombor 3 lah. Berdasarkan mana ni? Okey. Nampak nombor 3 chamfer min. Okey, jadi dia punya sini pun kita ubah kepada 20. Plunge rate 100. Spindle speed 4000. Okay, untuk cut parameters kita pakai where juga. Yang ni saya set left dulu. Ni sebab kita tak boleh nak agak lagi ni. Okay, untuk contour type adalah 2D chamfer. Okay, untuk 2D chamfer ni, untuk chamfer width ni kita set kosong dulu. Yang ni kita set dalam 0.06. Kita tengok dulu jadi macam mana. Okay, lead in, lead out. Biar saja. Linking parameters tak nampak. Ini pun sama juga. Plane dia berubah. Pastikan top ke semuanya. Patah balik linking parameters. Okey. Untuk depth, untuk top stock ni kita start dari kosong lah tadi. Untuk depth pun kita letak kosong dulu. Coolant hidup. Check mark, okey. Kita tengok dulu dia gerak macam mana. Betul ke tak? Backplot. Mananya mata? Backplot. Oh, silap. Saya tak nak laju sangat. Nak pelan sikit supaya
Tak payah tu, tekan S pun boleh. Tengok ni pandangan daripada right. Okey. Sepatutnya dia memang ngam-ngam kena ni. Memang ngam-ngam kena. Nampak? Front pula. Front tak nampak. Right. Belah right mana ni? Sekejap. Okey, nampak. Okey, front. Itulah front. S. Nampak? Ni kurang sikit nampak lah sebab dia kacau dengan datum ni. S. Okey. Jadi dah betul lah. Dia dah chamfer ke semua atas ni. Check mark. Okey. Jadi sekarang ni kita dah double check dulu sama ada betul ke tak kita buat sebelum kita tebuk lubang ni lah. Okey, jadi cara dia klik pada toolpath group 1 ni dan tekan verify selected operation. Yang sebelah backplot ni dia ada belah kanan dia verify selected operation. Saya lupa satu benda ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita tengok dulu. Betul ke tak dipotong. Ni sekali dengan chamfer tadi ni dia buat OptiRough dulu. Okey. Ni ngagut dah ni. Yang ni dia tak kena. Jadi yang bahagian sini kena buat balik. Okey, jadi saya pangkah. Kalau kamu tengok sekarang ni dia punya ni dah salah ni, yang belah ni. Nampak Okey, jadi yang ni kena patah balik kepada bahagian chain ni. Sila tekan. Untuk yang terakhir ni lah, yang nombor 7 ni, patah balik kepada chain. Untuk solid chain ni, tekan balik rechain all. Okey, yang pertama, pilih tadi balik garisan yang ni. Hold shift, chain, 1. Dan tekan end chain. Tambah lagi, 2. End chain. Tambah lagi 3. Sepatutnya dia akan jadi 3 sini ni. Sepatutnya lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu macam mana. Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh, kita buat balik. Okey, tengok sekarang ni dia dah buat semua pada bahagian luar ni lah. Nampak? Okey, patah balik. Chain. Rechain all. Yang pertama, yang sini. Hold shift, control, hold shift, klik saja dia akan chain. Dan tekan end chain. Hold shift, yang tengah pula. Dan yang sini, tengok yang atas ni, bukan yang bawah. Sama juga ini. Yang atas, bukan yang bawah. Semuanya bahagian atas. Hold shift, pilih atas dan check mark OK. Tekan balik regenerate all selected operation. Tengok balik betul ke tak. Okey, boleh pergi kepada verify. Okey, kita tengok balik betul ke tak dia potong. Ini potong yang tu saja. Toolpath group 1. Verify. Okey. Tengok. Okey, dah betul. OptiRough. Okey. Dia tak ada tunjuk tadi lah. Tapi dah betul dah ni. Kita dah ada chamfer sekali. Dengan punya fillet pun dah. Okey, seterusnya kita nak tebuk dia punya lubang pula. Okey, yang ni saya toggle off display dululah. Toggle off display. Okey, kita nak tebuk. Okey, tadi kita dah buat dia punya chamfer pada permukaan surface atas ni lah. Okey, seterusnya kita nak tebuk lubang. Untuk tebuk lubang ni kita perlu spot drill dulu. Untuk spot drill ni memadamkan, kalau kamu tengok dia punya lubang ni dan dia punya lubang chamfer dah. Jadi kita pakai yang mata yang sama yang sebelum ni lah. Okey, jadi yang ni kita pergi kepada chamfer drill. Pilih chamfer drill dan sila pilih lubang ni. Dia ada risiko dia memang dia tak boleh nak pilih macam tu, dia hilang sekali. Tapi tak apa. Pilih saja balik. Kalau tak boleh, select balik lubang dia. Tekan je apa-apa supaya dia boleh pilih balik. Okey, jadi yang pertama ni kalau tengok dekat bahagian solid arc ni,
Ada satu yang lain size lah. Jadi yang ni saya nak ubah dia punya size ni. Boleh ubah ke tak? Kita tak boleh detect. Okay, kejap saya nak buang dulu. Click to remove. Remove. Dia tak detect yang ni. Sebab lain size ni. Simple diameter. Yap. Okay. Okay, chamfer drill. Tool. Masih pakai chamfer. Feed rate 10 saja. Spindle speed 4000. Plunge rate 100. Cut parameters biar saja kosong. Linking parameters biar saja kosong. Ini clearance ni tinggi ni. Tak dalam 2 saja. Pastikan absolute. Plain. Pastikan top kesemuanya. Tengok balik linking parameters betul ke tak. Okey, dan hidupkan coolant. On. Check mark. Okey. Okey, saya nak double check dulu. Pergi kepada backplot. S. Okey, yang ni saya pergi pada front dulu. Tengok dulu. S. Okey, perlahan sikit. Play. Okey, dia kena dah. Perlahan lagi. B. Nampak B lagi, B. Okey. Dia akan betul-betul ngam kena kamu punya ni. Bup. Okey. Boleh. Check mark. Okey. Jadi yang chamfer drill tadi, kalau mana-mana yang tertinggal, boleh buka balik ke bahagian parameters. Tool path dia adalah yang bahagian lubang-lubang ni tadi. Iaitu yang punya chain machining geometry tadi. Tool adalah seperti berikut. Chamfer min, feed rate 10, spindle speed 4000, plunge rate 100. Cut parameters biar pastikan dia kosong-kosong. Linking parameters, ubah dia punya kepada absolute semuanya. Okey, top stock ni biar saja kosong, retract biar saja 0.1, ubah dia punya clearance kepada 2.0. Ni tick sekali lah, only at start and end of operation. Pastikan plane kesemuanya top dan coolant hidup. Check mark. Okey, yang ni satu benda lagi saya nak check yang terakhir tadi. Okey, kejap, backplot. Ni saya kasih laju sikit. Tak payah laju pun tak apa. S. Sebab saya nak tengok yang okey, ni pun okey ngam. Okey, check mark okey. Okey, kita dah selesai dia punya chamfer saja ataupun yang dia punya spot lah. Okey, sebenarnya kita tebuk dia punya lubang pula menggunakan drill bit 0.2283 tadi. Okey, jadi tekan pada drill. Pilih lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Saya punya dia memang dihilang. Saya tak tahulah yang kau orang punya macam mana. Okey, saya tak nak macam ni. Sekejap. Saya punya ni kacau. Yes. Ni saya delete dulu. Yang ni saya nak delete dulu. Buat balik. Sebab saya nak tutup ni punya ni. Terlepas ni. Mengganggu. Okey. Okey, siapa yang sampai sini boleh patah balik kepada yang tadi lah. Okey, yang terakhir yang kita buat chamfer drill. Jadi yang untuk yang drill ni nak mudahnya lah kita copy je lah yang ni. Yang 28 ni kita Ctrl C, kita Ctrl V ke bawah. Dan Ctrl V satu lagi untuk tab. Okey, jadi kita ada 3 yang chamfer drill, nampak ni. Nombor 8 chamfer drill, nombor 9 chamfer drill, nombor 10 chamfer drill. Okey, untuk yang nombor 9 chamfer drill ni saya patah balik kepada parameters. Untuk tool path type ni minta ubah kepada drill. Tool pakailah drill bit yang betul 0.2283. Nombor 4. Dan feed rate dia dalam 20. Spindle speed 4000. Stop tak payah. Cut parameters. Yang ini kita pakai pad drill. Dia masuk keluar. Masuk keluar. Jadi yang ni kita tak dalam 0.02. Okey, dia masuk, maksudnya dia masuk, dia akan keluarkan dia punya material chipnya, panggil chip, metal chip ni, metal chip. Okey.
Jadi ni dah selesai. Okey, yang ni pun sama, kita letak dia punya clearance dalam lupa tolong ni. Okey, absolute semua benda dulu. Absolute. Okey, untuk clearance letak dalam 2 inci. Ada awan dan mula operasi saja. Top of stock kosong, dan dalam tadi refer balik pada drawing, saya tak ingat dah drawing ya. Kejap. Drawing. Okey, minimum 375. Jadi kita buat tebuk dia punya lubang dalam 0.5. Okey, jadi sini depth dia negatif 0.5. Okey, nampak ke tak? Saya tak tahulah nampak ke tepi ni tak. Okey. Okey, plane pastikan top semuanya dan coolant hidup. Check mark. Okey. Okey, untuk pad drill ni saya hidupkan display dia. Saya nak tengok dulu macam mana. Backplot. Play. Oh, awal sangat dia tu. Awal sangat. Jadi kita ubah dia punya parameters. Awal sangat dia potong tu. Okey, patah balik parameters bagi pad drill. Cut parameters ni okey dah. Linking parameters ni tinggi sangat ni. Okey, untuk retract 0.5. Dia start dekat sini ni. Sebab dia punya fit plane ni tak ada ni. Dia ada retract saja. Yang ni kita ubah kepada 0.2. Okey, check mark okey, play balik. Mana tadi? Backplot. Okey, turun. Barulah dia akan start potong. Tapi macam ni buang masa juga ni, nampak ni buang masa. Tak apa, kita ubah lagi. Kita buat dia. Parameters. Retract ni kita letak dalam kosong. Pastikan dia sama saja dengan top stock. Barulah dia tak mau buang masa. Sebab kita dah ada ni sebenarnya, kita dah ada spot drill tadi. Jadi tengok balik. Okey. Turun. Okey, barulah dia akan start potong. Ni saya buat pelan ni. Laju sikit. Okey, nampak Saya pergi pada front. Okey. Dia masuk keluar tu sebab kita nak keluarkan chip. Kita potong kita potong dia punya besi tu. Okey, selesai. Okey, yang terakhir yang chamfer drill nombor 10 ni kita akan set sebagai dia punya roll tab lah. Kita nak kasih dia punya thread. Jadi double klik pada parameters juga bagi nombor 10 ni. Tool path type kita pakai drill juga, senang. Okey. Untuk tool kita ubahlah tool dia kepada yang terakhir iaitu nombor 5, right hand tab 0.25. 0.25. Betul lah suku tadi Dah bercek ni. Saya tak pasti ni. Saya dah bercek. Okey, 1.4 betul lah suku. Okey, jadi tu number tukarlah nombor 5. Untuk feed rate yang ni biar saja 10, biar saja 4000. Cut parameters, okey, yang ni kena ubah kepada rigid tapping cycle lah. Okey, rigid tapping cycle. Linking parameters yang lain tak payah ubah kecuali depth kita nak ubah kepada macam tadi yang dalam drawing ni 0.375, jadi minimum kita tak ada nak ngam-ngam 0.375, kita lebihkan sedikit. 0.4. Jadi negatif 0.4. Pastikan absolute semua ni tak ada apa. Plane saya coolant on, check mark okey. Jadi run balik. Sekejap yang ni saya pad drill ni saya nak tutup toggle off. Yang ni saya nak hidupkan dan backplot. Play. Tak gerak ke? Play. Tak gerak. Okey, patutlah ke slow sangat. Okey. Ni dia buat dia punya lubang bukan lubang, dia buat dia punya thread. Okey. Okey, ni kalau kamu tengok ni dia terlalu rapat ni dengan ni. Jadi kita naikkan sedikit retract dia. Okey. Pergi pada parameters balik. Parameters. Kita ubah dia punya retract ni kepada at least 0.1. Check mark okey. Run balik.
saya nak dia angkat sikit. Saya tak nak dia rapat sangat ni. Kalau tak dia belaga dengan dia punya ni, memang rosak lah kamu punya surface facing ke atas tu. Ataupun senang cerita nanti ada risiko bit kamu tu patah. Maknanya lambat betul. Okay, turun. Angkat sedikit. Okay. Nak ada ruang kelegaan tu lah yang pentingnya. Okay. Okay, check mark. Okay. Okey, jadi ni dah selesai untuk bahagian atas saja. Jadi kita pergi tengok dulu, kita verify dulu. Tekan tool path group 1 dan tekan butang verify selected operation. Kita nak tengoklah macam mana rupa dia. Play. Ni dipotong habis lah ni. Okey. Ngam. Okey. Ini bahagian atas sajalah. Untuk bahagian bawah kita tak ada buat lagi. Tapi kalau ikutkan untuk step ni, untuk bawah dia sama saja. Cuma kamu perlu terbalikkan dia punya ni. Terbalikkan dia punya ke bawah. Terbalik pun susah ni. Aduh. Sekejap. Okey, terbalik. Aduh. Pakai setangan susah. Okay, macam ni lah contoh. Kena face. Ni facing je. Sebab kita tak ada ni apa. Tak ada dia punya chamfer kat tepi ni. Boleh face saja. Face-nya sebanyak tadilah. Yang kamu naik. Kamu lebihkan tadi berapa tadi. Kena kira dah tu . Okay, jadi itu saja untuk yang hari ni. Kalau ada soalan boleh roger sajalah. Okey, jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya lupa nak maklum. Tekan butang save. Okey, yang ni Titan 2M. Saya lupa nak beritahu. Tekan save. Okey, lepas siap, dah. Boleh tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.